Sekurang-kurangnya 300 peserta berhimpun secara aman di ibu negara bagi menzahirkan solidariti terhadap rakyat Palestin dan Iran yang berdepan serangan berterusan rejim Zionis Israel. Perarakan yang berlangsung selepas solat Jumaat siang tadi berakhir di hadapan Kedutaan Amerika Syarikat. Wartawan Faiz Arif ada laporannya dalam Turun Padang. Perhimpunan Anjuran Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM itu bermula di Masjid Kompleks Tabung Haji. Acara diteruskan dengan perarakan ke Kedutaan Amerika Syarikat bagi menyerahkan memorandum bantahan. Rata-rata peserta yang hadir turut membawa bendera Palestin dan plakat yang menyelar tindakan keji rejim Zionis. Saya datang ke sini sebab demi Palestin dan kita menyokong Iran untuk menentang Israel yang sedang membantai penduduk di Palestin. Kebersamaan kita dengan Republik Islam Iran ini adalah kebersamaan kita atas dua faktor. Kerana kita membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi, dan yang kedua kerana Republik Islam Iran adalah negara yang paling kuat mendukung perjuangan di Palestin. Dalam pada itu, objektif utama himpunan seiring bagi mendukung sokongan kerajaan kepada negara tertindas. Hari ini Jalan Tun Razak Kuala Lumpur menjadi saksi bisu kepada bergemanya lawangan takbir disusuli dengan kibaran megah bendera Palestin yang menunjukkan solidariti jelas masyarakat Malaysia akan penolakan penindasan kejam rezim Zionis Israel. Dan sememangnya himpunan hari ini bukan sekadar himpunan solidariti tetapi kekuatan jelas masyarakat Malaysia untuk menyokong dan membuktikan bahawa solidariti itu tidak akan pernah padam. Memorandum yang diserahkan mengecam tindakan Amerika yang membiarkan kekejaman Israel serta mendesak agar sokongan kepada rejim itu dihentikan segera. Dalam masa sama, menegaskan isu penindasan di Palestin dan Iran bukan sekadar isu agama tetapi krisis kemanusiaan sejagat. Kami akan hantar memorandum ini, memorandum yang kedua kepada Kedutaan Amerika bahawa kita membantah keras dan kita mahu supaya mereka melakukan suatu keputusan hentikan.